Okay, so first of all, saya Sabrina daripada ARG Global Development Sdn Bhd. So pengalaman dekat sini so far best lah. Selama 3 hari 2 malam ni daripada segi penginapan, dari segi aktiviti, daripada segi staff, so semua okey. Daripada segi penginapan pun semua okey, selesa bersih. Bilik pun ada aircon pun semua. And then daripada segi makanan, semuanya sedap-sedap, paling sedap apa dia? Ikan kering. Paling sedap. Yang tu paling tak cukup Lepas tu daripada segi aktiviti so far semua happening, and daripada apa tu orang kata, daripada aktiviti tu lah kita belajar macam mana kita nak create kerjasama antara sesama kawan, macam mana kita nak berfikir luar kotak untuk selesaikan masalah dan sebagainya lah. Okey, daripada segi semualah saya boleh katakan layanan semua saya berpuas hati, staff memang friendly daripada segi pemakanan, aktiviti, daripada Mokti dan Poksu memang orang kata friendly lah. So kita tak adalah rasa macam janggal nak buat aktiviti sama-sama. Penambahan saya rasa tak ada. So far puas hati. 4.5.